Hamzah kena game dengan PAS. Hamzah yang yakin sangat PAS bersama dengan dia akhirnya terciduk. Nak tahu kenapa? Pertama, Hamzah berani lawan Muhyiddin sebab dia yakin PAS bersama dengan dia akan mencalonkan dia sebagai Perdana Menteri. Tu pun kalau menang lah. Maka Hamzah terus-menerus serang si Muhyiddin sampailah kena pecat. Kedua, selepas Muhyiddin letak jawatan sebagai pengerusi PN, Hamzah teruskan berangan-angan. Tapi Hamzah salah baca. PAS adalah political animal yang paling dahsyat. Samsuri jadi pengerusi PN. Tertelan air liur lagi sekali pula Hamzah. Tak dapat jawatan pengerusi, kerusi ketua pembangkang pun PAS nak sapu. Ya, itulah PAS. Pengkhianat rakan yang paling gempak. Maka suka tak suka Hamzah buat-buat sokong je lah si Samsuri. Walhal bengkak je tu. Terkejutlah. Maka Hamzah pun sekadar jawab, nanti. Tapi si Hamzah ni dia ada satu lagi kad. Kalau ada maruah, kalau berani dan kalau betul-betul nak lawan Muhyiddin. Setelah maruah dipijak-pijak macam tu je, inilah masanya henjut bersatu dan PN habis-habisan.